Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini nama saya Muhammad Afiq Hakimi Razali. Saya akan mengulas satu video berkenaan dengan sukan, iaitu sukan bola sepak Johor Darul Takzim berlawan dengan Selangor di Piala FA akhir. Pasukan JDT berada dalam kubu pasukan Selangor. Sen Lauri Feroz, Wan Munis Hatanukan daripada Feroz, dan hampir sahaja Feroz menjadi pemain pertama hari ini untuk menjadikan gol. Lagi hantaran terus yang dilakukan oleh Hong Wan, gerak balas yang cuba diatur oleh pasukan Selangor. Menarik daripada pasukan Selangor, Alvin Cortez bergerak bebas daripada sebelah kiri. Ronnie berada di tengah, begitu juga dengan Johan memerlukan bantuan daripada belakang Nur Arawadeh ke belakang semula, tetapi hantaran terakhir daripada Fazli Mazlan yang sedikit mengecewakan. Boleh kita katakan Alvin Cortez dan meluru naik cukup baik mencari ruang di sebelah kiri, tetapi sedikit lama memegang bola. Lambatnya bantuan daripada mana-mana pemain, itulah yang menyebabkan beliau cuba untuk bermain bola itu ke belakang, dan saya rasa beliau boleh glitch, tapi ada pemain pertahanan JDT. Gol diasak menghantar di bahagian Alvin Cortez. Dia akan cuba melakukan gesekan, cuba melepasi Oscar Ribas. Alvin Cortez tidak salah mencuba daripada luar kawasan, mencari keyakinan, boleh kita katakan. Kita tahu Cortez ini mempunyai ketajaman kaki kiri beliau. Jambatan kita pernah lihat jaringan yang dihasilkan, dan tidak pernah beliau melakukan rembatan sebegitu. Dan kita mengharapkan confidentnya seorang pemain untuk melakukan percubaan. Besan terlepas Nawalaina ke belakang semula. Fazli Mazlan ditekan oleh Matthew Davis. Kembali semula penguasaan kepada Johor Darul Takzim. Matthew Davis, Afiq Fazal, hebat dia jatuh. Tackle daripada Safwan yang dipersalahkan. Saya kira pengamatan Nazmi Nasaruddin berada jelas dalam situasi baru-baru ini. Tackle kali kedua inilah yang betul-betul memberikan sepakan percuma kepada pasukan JDT. Kerana tackle yang lewat, kita boleh lihat bagaimana Heberty sudah pun protect bola terlebih dahulu, dan situlah tackle yang dilakukan oleh Safwan. Adakah Juan Munis ingin mengambil sepakan ini, ataupun Arif Aiman? Juan Munis, cubaan cantik, gol yang pertama daripada Juan Munis. Cantik golnya. Kita mengatakan jarak itu jauh, agak sukar, tetapi Juan Munis melesetkan segala pandangan dan mendapatkan jaringan yang mereka inginkan. Satu sepakan percuma daripada Juan Munis yang menaik dan menjunam sekali lagi. Bola yang digunakan pakai oleh Juan Munis, dan Sam Somerville tertewas buat kali pertama dalam perlawanan ini.
Apakah malam ini Kepala Emas Safwan Baharudin akan memberikan jaringan penyamaan terlalu kuat untuk mendapatkan Safwan Arif Aiman meluru untuk melepasi bijak daripada Arif Aiman, tetapi tolakannya terus kepada Sam Somerville. Satu idea yang baik, tapi tolakan terakhir itu terlalu kuat. Gerakan counter attack daripada Arif Aiman, beliau menunjukkan kepatasan beliau untuk mendapatkan bola itu. Tapi mungkin tolakan yang terakhir yang menyebabkan Sam Somerville bijak untuk keluar daripada tempat beliau untuk mendapatkan bola. Terus Bergson, tackle dilakukan. Kembali bola kepada Joe Dato' Azim. Sekali lagi ada pergeseran antara pemain-pemain. Emosi yang perlu dikawal. Pada ketika ini emosi kedua pasukan begitu tinggi sendiri. Bagaimana Bergson dikasari oleh pemain Selangor sebentar saja lagi. Sebentar saja tadi. Sebagai profesional tidak boleh terlalu mudah termakan dengan provokasi. Kita lihat bagaimana orang ini cuba untuk melakukan kekasaran ataupun merempuh Bergson seperti tadi. Satu tolakan daripada belakang yang dilakukan ke atas Bergson. Dalam kesakitan Bergson. Bergson bijak menggunakan kepandaian dia. Kerana dia tahu lawan dia akan melakukan tindakan sebegitu. Bergson da Silva pernah bermain untuk pasukan Gremio. Berurusan dengan Impact Nautica Paisan, antara pasukan yang pernah diwakili oleh Bergson. Dua akademi yang menaikkan di internasional pada tahun 2004 sehingga 2006 sebelum beliau berpindah 4 tahun ke Akademik Gremio. Sekali lagi, semuanya sukar untuk pemain-pemain ini mengawal diri mereka ketika ini Rudy. Bermaki 5 minit. Ini merupakan game panas antara kedua-dua pasukan, iaitu daripada Fortes dan kepada Oscar Ribas. Nor terkena kad kuning daripada pengadil. Malam ini bukan sahaja satu pertandingan final yang biasa, tetapi satu pertandingan yang maruah. Boleh katakan kedua-dua pasukan. Berbagai cerita di luar ataupun umum sudah anda ketahui. Lowry pun terkena kad kuning daripada pengadil. Sangat-sangat intens game ini. Mungkin akan ada ulang tayang. Bukan uang Oscar Ribas. Tanukan dan dilakukan dan gol kedua oleh Jarici. Sekali lagi ruang diberikan pada Arif Aiman. Tanukan yang sangat baik. Dia tidak memiliki ketinggian, tetapi tanukan tepat yang cukup untuk memberikan jaringan kedua kepada pasukan Johor Darul Takzim. Ahli silap mata di lapangan bola sepak Tengku Mahkota Johor mengaminkan doa melihat kepada prestasi yang cukup menyatakan kesyukuran jaringan kedua yang terhasil di Stadium Nasional Bukit Jalil. Pertahanan pasukan Selangor yang tidak memberikan kawalan kepada Arif Aiman. Alvin Portas sekali lagi. Alvin Portas
Cuba untuk menggunakan kekuatan kaki kirinya. Setakat ini 6 jaringan daripada 6 penampilan di Piala FA menunjukkan sememangnya beliau cukup tajam di bahagian di depan Sihan. Kita tengok kepincangan di bahagian DGT yang diambil ruang oleh Ambi Fortes. Dari sini Heberty bagi kepada Baxen da Silva. Dia tidak boleh diberikan ruang kosong. Baxen da Silva. Oh! Kesilapan daripada Sam Savio, iaitu keeper Selangor yang dihukum oleh Baxen da Silva. Gol ketiga milik Johor Darul Takzim. Gol pertama milik Baxen. Gol yang sangat bergaya, kaki kanan yang tidak pernah tumpul. Untuk jaringan ketiga dalam Piala FA. Penampilan kelima beliau. Sekali lagi ketajaman Baxen da Silva memberikan keuntungan kepada Johor Darul Takzim. Silapan daripada Sam Somerville. Juga sekali lagi masa pertama Fazil Mazlan untuk pasukan Selangor. Kita pergi separuh masa kedua Ronnie Fernandez yang mendapatkan kad kuning. Heberty. Lapangan hijau di hadapan Arif Aiman yang perlu digunakan sebaik mungkin. Terlalu kuat. Wan Muniz sekali lagi menjadi musuh utama kepada pasukan Selangor. Satu setup daripada Baxen yang sangat-sangat baik dan satu peluru tajam Wan Muniz. Kaki yang seakan mempunyai mata, mempunyai kekuatan. Dan sekali lagi Sam Somerville tertewas. Minit ke-67 bermula daripada Arif Aiman. Lihat kemudian Arif Aiman, dia melihat larian oleh Baxen, masa melakukan setup dan lepas itu pemain yang mempunyai rembatan ke kiri, Wan Muniz, tidak punya masalah untuk menewaskan Sam Somerville. Dan ini jaringan yang terbaik yang dilakukan oleh Wan Muniz menerusi kaki kiri beliau. Kerana walaupun ada tekanan yang diberikan oleh pemain Selangor, tapi tidak memberikan masalah kepada Wan Muniz. Bagaikan Wan Muniz disorongkan bantal gerakan itu. Sememangnya satu tolakan favourite. Dan anda mendapat pemain seperti Wan Muniz yang pastinya akan menyudahkannya. Untuk jadi pengesahan Francisco Valdez yang dibawa masuk, pemain yang berasal daripada Lisbon, Portugal. Sporting City antara tempat beliau memulakan karier bola sepak pada tahun 2003 hingga 2014, melakukan debut menentang pasukan Benfica B di Segunda Liga Portugal. Dan pada malam ini beliau dimasukkan untuk memberikan kekuatan kepada pasukan Johor Darul Takzim. Tampilan ke-4 untuk Francisco Valdez dalam pasukan JDT. Kasar daripada Wan Muniz. Dengan kemasukan pemain yang tadi, semestinya JDT ingin mendapatkan jaringan lagi. Jadi kita lihat bagaimana Wan Muniz melakukan kasaran ke atas Borosku, memberikan sepakan percuma kepada pasukan Selangor. Orang jauh lain. Dua pemain yang terus mengepung, menyukarkan Selangor dalam mendapatkan percubaan mereka.
Batson. Oh. Bagi 15 minit untuk dimainkan. Apakah akan ada ruang untuk Selangor melakukan sesuatu sambil Herbert Fernandes diberikan ruang. Herbert! Mereka berpesta di Stadium Nasional Bukit Jalil dan mangsa mereka adalah Gergasi Merah Selangor. Harimau Selatan menggunakan setiap inci kuku mereka untuk meratah Gergasi Merah dan mereka menggunakan pentas akhir ini untuk merobek segala peluang, segala ruang dimiliki untuk mendapatkan jaringan seterusnya. Kombinasi Brazilian di antara Batson dan Herbert yang cukup menjadi terduduk, tergamam, terpaku Nizam Jamil. Kawalan pertahanan yang cukup kualiti daripada Syahrul. Nacho. Terus kepada Arif Aiman. Tepat kali ini kepada Arif Aiman. Masih lagi Arif Aiman dijatuhkan untuk sepakan percuma. Yang sememangnya perlu dia untuk menghalang kemarahan Arif Aiman. Kita lihat bagaimana hantaran yang dilakukan oleh Nazrul Insa. Betul-betul berada di belakang pertahanan, di belakang Syahrul Nazim. Kita lihat first touch daripada Arif Aiman dan kawalan yang begitu baik. Sepakan percuma diberikan kepada JDT. Foul sememangnya perlu dilakukan oleh pengadil. Jika tidak, angka 5 pasti berubah menjadi 6. Potensi itu cukup besar. Dan apakah kita akan melihat sosok tubuh figura bernama Juan Muniz akan mendapatkan jaringan hat-trick pada malam ini. Juan Muniz ataupun Batson. 2 minit berbaki masa. Pastinya Juan Muniz mahukan jaringan untuk mendapatkan hat-trick. Oscar Ribas juga bersedia. Juan Muniz. Hat-trick yang dipinta, hat-trick yang dimiliki Juan Muniz. Anda memukau kami terpukau. Juan Muniz menjadi seorang figura yang cukup penting yang selayaknya diangkat selaku pemain terbaik pada malam ini, Rudy. Mengemudi barisan tengah menggunakan kemahiran kaki kirinya 2 kali melalui sepakan percuma. Sememangnya kaki kirinya tidak ada penawar, tidak ada ubat. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua peminat bola sepak tanah air yang sedang menonton rancangan analisis bola sepak malam ini. Malam ini kita menyaksikan satu perlawanan yang bukan sekadar perlawanan biasa, tetapi sebuah pertembungan yang syarat dengan sejarah, emosi, semangat penyokong serta harapan ribuan peminat yang memenuhi stadium dan juga berjuta-juta yang menonton dari rumah. Pertembungan yang dimaksudkan tidak lain, tidak bukan ialah perlawanan antara dua pasukan.
Dua pasukan besar iaitu Bola Sepak Malaysia, iaitu Johor Darul Takzim FC menentang pasukan legenda yang penuh tradisi, iaitu Selangor FC. Namun malam ini kita menyaksikan satu keputusan yang benar-benar menggoncang emosi penyokong kedua-dua pasukan apabila Johor Darul Takzim berjaya mencatat kemenangan besar dalam jaringan 6 gol berbalas 1. Satu keputusan yang bukan sahaja menunjukkan dominasi mereka di atas padang, tetapi juga memberi mesej jelas tentang kekuatan dan ketajaman pasukan tersebut dalam menghadapi mana-mana lawan. Terima kasih kepada host iaitu Afiq Hakimi. Sesungguhnya apabila whistle penamat ditiupkan oleh pengadil sebentar tadi, kita dapat merasakan satu suasana yang bercampur baur di stadium. Di satu sisi stadium, penyokong Johor Darul Takzim iaitu JDT bersorak dengan penuh kegembiraan, melompat dan menyanyikan lagu sokongan pasukan mereka kerana menyaksikan pasukan kesayangan mereka mempamerkan permainan yang hampir sempurna sepanjang perlawanan sebentar tadi. Namun di sisi lain pula, penyokong Selangor hanya mampu terdiam, merenung dan pandang dengan rasa kecewa kerana menyaksikan pasukan mereka bergelut menghadapi tekanan yang begitu kuat daripada pihak lawan iaitu JDT FC. Jika kita kembali kepada detik-detik awal perlawanan, suasana di stadium ketika itu sangatlah tegang. Kedua-dua pasukan masuk ke padang dengan penuh keyakinan. Dan para penyokong pula memberikan sorakan yang begitu kuat sehingga dapat dirasakan gegaran di setiap sudut stadium. Betul, pada 10 minit pertama perlawanan kita dapat melihat bahawa kedua-dua pasukan sebenarnya cuba mengawal emosi dan tempo permainan. Mereka berhati-hati dalam melakukan hantaran dan cuba membaca strategi lawan terlebih dahulu sebelum benar-benar melancarkan serangan yang berbahaya. Namun, selepas beberapa minit berlalu, kita dapat melihat bahawa Johor Darul Takzim mula mengambil alih penguasaan permainan dengan melakukan tekanan tinggi terhadap permain Selangor. Seolah-olah mereka mahu menghantar satu mesej awal bahawa mereka datang ke perlawanan ini bukan sekadar untuk bermain, tetapi untuk mendominasi game tersebut. Dan akhirnya, detik yang dinantikan oleh penyokong JDT pun tiba apabila penyerang mereka, Rodrigo Muniz, berjaya menjaringkan gol pertama dalam perlawanan dan menjadi satu penyudah yang sangat tajam di dalam kotak penalti. Betul, gol tersebut benar-benar mencetuskan letupan emosi di stadium kerana penyokong Johor Darul Takzim bangun dari tempat duduk mereka, menjerit dan melambai bendera dengan penuh kegembiraan, iaitu mereka kibarkan bendera mereka. Ia bukan sekadar satu gol yang biasa, tetapi satu tanda bahawa JDT mula menguasai perlawanan. Gol tersebut juga jelas memberi tekanan besar kepada pemain Selangor yang kini terpaksa mencari cara untuk bangkit dan menyusun semula strategi mereka. Namun, apa yang benar-benar menjadikan malam ini begitu istimewa ialah persembahan yang luar biasa daripada Rodrigo Muniz yang berjaya menjaringkan 3 gol dan melengkapkan hat-trick yang sangat mengagumkan. Ya, hat-trick tersebut bukan sahaja menunjukkan ketajaman beliau sebagai seorang penyerang, akan tetapi juga menggambarkan bagaimana beliau mampu membaca pergerakan permainan dengan sangat bijak. Setiap kali bola dihantar ke dalam kotak penalti, beliau sentiasa berada di tempat yang tepat untuk menyempurnakan peluang tersebut. Upayaan seperti ini tidak datang dengan mudah.
Ia memerlukan pengalaman, ketenangan serta pemahaman yang mendalam tentang bagaimana permainan bola sepak berkembang dari satu detik ke detik yang lain. Selain Muniz, seorang lagi pemain yang mencuri perhatian pada malam ini ialah Arif Aiman Muhammad Hanafi yang memperlihatkan prestasi yang sangat bertenaga di bahagian sayap. Arif Aiman benar-benar memberikan masalah besar kepada pertahanan pasukan Selangor kerana kepatasan dan kemahirannya mengawal bola membuatkan pemain lawan sering terpaksa mengejar beliau dari belakang. Malah pada satu ketika kita dapat melihat bagaimana beliau berjaya melepasi dua pemain pertahanan sebelum menghantar bola ke dalam kotak penalti. Satu gerakan yang hampir menghasilkan gol tambahan untuk pasukannya. Selain daripada hat-trick Muniz dan gol Arif Aiman, perlawanan ini juga menyaksikan jaringan daripada Alberti Fernandez dan juga Bergson da Silva. Gol Alberti sangat menarik kerana ia datang daripada satu sepakan yang kuat dan tepat ke arah sudut gol. Manakala gol Bergson pula menunjukkan naluri seorang penyerang berpengalaman yang sentiasa bersedia untuk memanfaatkan kesilapan pertahanan lawan. Walaupun berada dalam keadaan yang sukar sepanjang perlawanan, pasukan Selangor FC masih berjaya menjaringkan satu gol melalui Iron dan Bali Fortes. Gol tersebut memberikan sedikit harapan kepada penyokong Selangor yang masih setia menyokong pasukan mereka walaupun keputusan perlawanan kelihatan sukar untuk diubah. Apabila whistle penamat dibunyikan, papan skor menunjukkan keputusan yang sangat jelas, Joe Nazim 6 dan Selangor 1. Satu kemenangan yang bukan sahaja mengembirakan penyokong JD, tetapi juga mengukuhkan kedudukan mereka sebagai salah satu pasukan paling dominan dalam bola sepak Malaysia. Manakala bagi Selangor, kekalahan ini mungkin menyakitkan, tetapi ia juga boleh menjadi satu pengajaran penting untuk memperbaiki kelemahan dan bangkit dengan lebih kuat pada masa depan. Itulah indahnya bola sepak. Ada kemenangan, ada kekalahan. Tetapi semangat permainan akan sentiasa hidup dalam hati para pemain dan juga para penyokong. Terima kasih kepada semua penonton yang bersama kami pada malam ini. Teruskan menyokong bola sepak tempatan dan kita akan berjumpa lagi dalam rancangan analisis bola sepak yang seterusnya. Selamat malam.